Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Airis Khairin dan sahabat saya Nia Alita Nazira dari wartawan BSTV. pada hari Selasa 3 Februari 2026, Sekolah Kebangsaan Bukit Sawa telah mengajukan Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Muda bagi tahun 2026. Majlis yang berlangsung di Dewan Auditorium Tunku Abdul Rahman, Pasukan Simpanan Persekutuan Wakaf Tapai ini berlangsung dengan meriah dan lancar. Jom ikuti sorotan dan liputan dalam majlis yang telah dilangsungkan. Pagi cerah, baju kemas, langkah kecil penuh azam. Di papan tulis tercatat impian kami bersama. Bukit Sawa, nama gemilang, setiap detik jadi kenangan. Kami belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kasih Kaisara, wartawan lokasi BSTV. Boleh saya tanya awak beberapa soalan? Ya, boleh. Sila perkenalkan diri anda dan jawatan sebagai pengawas apa? Nama saya Nur Alia Zulaiha binti Syaiful Azwan. Saya sebagai pengawas sekolah. Apakah perasaan awak apabila menerima watikah pelantikan hari ini? Saya berasa sangat gembira lah. Okey, terima kasih. Nama saya Fauzan Arsyad bin Muhammad Khairul Azudin. Saya sebagai pengawas sekolah. Apakah perasaan awak apabila menerima watikah pelantikan hari ini? Agak berdebar dan merasa suka kerana boleh menjadi pengawas. Okey, terima kasih. Saya Nur Kasih Kaisara, wartawan lokasi BSTV. Boleh saya tanya awak beberapa soalan? Ya, boleh. Sila perkenalkan diri anda dan jawatan sebagai pengawas apa? Nama saya Muhammad Akif Hafiz bin Soleh Tuanwa. Jawatan saya sebagai pengawas sekolah. Apakah perasaan awak apabila menerima watikah pelantikan hari ini? Perasaan saya pada masa mengambil watikah tersebut, saya dapat rasakan berdebar dan gembira. Saya harap saya dapat menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sama-sama. Bersama saya Serahimi, guru penyelaras pengawas sekolah. Boleh saya tanya cikgu beberapa soalan? Ya, boleh. Apakah harapan cikgu kepada pemimpin muda bagi tahun 2026? Okey, baiklah. Harapan sebagai penyelaras, terutama sekali pengawas sekolah, harapan adalah semestinya agar pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, terutamanya bagi membentuk sasiah dan juga menjaga disiplin murid-murid sekolah SK Bukit Sawa. Saya Nur Kasih Kaisara, wartawan lokasi BSTV. Bersama saya Sarjan Irwan, pegawai perhubungan sekolah SK Bukit Sawa. Boleh saya tanya Tuan beberapa soalan? Boleh. Apakah harapan Tuan kepada pemimpin muda bagi tahun 2026? Alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pemimpin muda SK Bukit Sawa yang telah dilantik. Saya berharap dapat menjadikan contoh kepada pelajar-pelajar lain, sebab dia ni pengawas sekolah ni antara yang paling penting lah, sebagai nombor 2 dalam sekolah sebagai cikgu. Kalau dia ni pun tak tunjukkan seperti mana yang jawatan disandang tu, tak ada beza dengan pelajar-pelajar lain. Jalankan amanah dengan penuh tanggungjawab, berdedikasi dan ikut apa juga arahan yang dia bagi oleh cikgu. Itu aja. Okey, terima kasih Tuan. Sama-sama. Bersama saya Encik Ridwan, Timbalan PPD Marang. Boleh saya tanya Tuan beberapa soalan? Boleh. Apakah nilai penting yang Tuan mahu mereka amalkan? Untuk pengawas ni, okay, terima kasih adik Kak Sarah. Pertama, terima kasih atas soalan tu, bagus.
nilai-nilai khususnya kepada anak-anak pengawas cikgu. Pertama mesti disiplin lah. Utamaan sekali adalah disiplin. Nak berjaya dalam apa bidang sekalipun, keutamaan yang paling penting nombor satu adalah disiplin diri, yang kena tinggi disiplin diri. Yang kedua, rajin. Nak jadi pengawas ni kena rajin. Dan untuk jadi pemimpin yang akan datang pun, kerajinan tu paling penting, antara yang terpenting. Dan yang ketiga, jaga amanah sebaiknya. Jadilah seorang pelajar, seorang pengawas yang beramanah, dan insya-Allah bila keluar nanti jadi pekerja yang beramanah dan menjadi pemimpin leadership yang amanah dengan tugasnya. Jadi ketiga-tiga ni elemen yang cikgu yakin, elemen yang sangat penting, sebab hasrat cikgu di PBD Marang, di sektor cikgu nak anak-anak pelajar yang akan dilahirkan pada sekolah serba boleh. Anak-anak yang serba boleh di daerah Marang ni menjadi ikon yang serba boleh dengan ciri-ciri tadilah, sasiah peribadi yang tinggi, akademiknya yang terbaik, sasiah akhlaknya terbaik, kemudian kepimpinan, gaya kepimpinan leadership yang terbaik. InsyaAllah pengawas ataupun anak-anak pelajar di daerah Marang boleh pergi lebih jauh di peringkat tertinggi selepas habis persekolahan nanti. Okey, terima kasih Tuan. Okey, sama. Sekian sahaja laporan dari Buletin BSTV. Saya Nur Airis Khairin dan sahabat saya Nia Alatul Nazira melaporkan untuk BSTV. BSTV, Wardah Informasi Anda.